Assalamualaikum, selamat petang pada semua rakan-rakan. Hari ini hari Khamis. So saya cuba nak buktikan yang dig saya ni berfungsi atau tidak di tempat yang sepatutnya dia digunakan, iaitu utamanya pada dig hadapan lah. Jadi sebelum saya menguji dig belakang atau dig hadapan, saya akan menguji rig saya yang dibekalkan dengan 4-wheel steering. Adakah 4-wheel steering dapat mengatasi lokasi ini? Sebab lokasi ini agak sukar rakan-rakan ya, tinggi, licin, dan tayar depan di kanan akan mencangkuk di bahagian sini, dan tayar belakang akan melorot sini dan dia akan naik ke atas sana. Okey, kita cuba. Bismillah. Tanpa dig boleh tak? Saya gunakan sistem 4-wheel. Kita di belakang tu saya kena turunkan. Kalau tak turun tak boleh. Jadi saya kena reverse tayar depan agar tidak boleh lari ya. Okey. Okay. Dari depan tu saya cangkuk untuk dapat traction. Okey. Dari belakang tak dapat turun. Okey, tak dapat turun. Okey, kita kena reverse. Okey. Okey, dia terbalik terbalik. Jadi agak susah. Dan step kedua, saya akan cuba guna dig bahagian belakang pula untuk mendapatkan kereta ni boleh naik atau tidak. Okey, ni dig belakang belum berfungsi. Saya akan cuba dapatkan tayar depan tu untuk dapatkan traction atau lock kat situ, untuk membolehkan tayar belakang saya turun. Tayar belakang. Okey, saya lock tayar belakang, dig. Okey, dig saya aktifkan belakang. Okey, boleh nampak dia tak dapat berfungsi, tak dapat turun. Okey, saya go stun. Okey, terbalik gerakan ya. Terbalik. Akan menggunakan sistem dig hadapan pula. Fungsi dig hadapan. Okey, saya dapatkan balik lokasi yang sama, di mana tayar hadapan ni saya kena lock. Susah sikit kan. Kita ambil gambar, kita pun nak main. Okey, saya dapatkan lokasi. Okey, saya berhenti. So saya cuba aktifkan dig belakang. Okey, ni belakang dah aktif. Okey, tengok depan. Okey. Okey. Okey, saya cuba dig depan. Saya turunkan tayar belakang. Okey. Okey. Okey, berjaya kan ya. Okey, itu dia. Alhamdulillah.